Korang ni semua suka setup beratus-ratus pip. So korang nak jadi swing trader? Jom saya tunjuk dekat korang macam mana nak swing trade. Sebelum jadi swing trader, dia punya SOP pertama, korang kena save dulu video ni, baru saya teruskan. Baik, untuk swing trade, korang memang kena guna higher time frame seperti H1, H4 dan ke atas. Tapi saya memang suka guna H4. So korang boleh tengok, untuk korang swing, korang memang kena kenal pasti market structure. Jadi kalau korang dah faham market structure, korang boleh nampak price membuat high, low, higher high, higher low, higher high lagi, higher low dan higher high. Korang boleh tengok setiap high yang berlaku adalah bila berlakunya break of structure, break high daripada previous higher high dan high tersebut lah. So bila price break lebih daripada high, dia menjadi higher high, break daripada high high seterusnya menjadi high high, break pada high high seterusnya menjadi the new high high. So apabila price fail membuat new higher high, kunci dia adalah di sini, di mana kita kena tunggu price membuat lower daripada high low sebelum ni. Price kena break low daripada higher low previous. Contoh, korang boleh tengok, saya buka line chart untuk korang lebih faham. Saya tandakan dekat sini last higher low. Korang boleh nampak berlakunya satu change of character, iaitu chop. Kenapa? Sebab price membuat price lebih rendah daripada harga sebelum ni. So ini adalah higher low sebelum ni, dan price close body lebih rendah daripada higher low sebelum ni, menjadikan ianya satu chop, iaitu change of character. So kunci dia dekat sini. Korang tandakan zone tu sebagai zone untuk korang mencari entry. Jadi bila price membuat pullback, so bila dia dah break low, dia membuat pullback, korang cari peluang untuk korang sell. Bila korang sell di structure H4, best dia adalah korang boleh swing di structure H4. Jadi korang boleh tengok setiap hutang-hutang yang berada di kawasan higher low, higher high tadi, korang jadikan dia sebagai kawasan TP untuk korang exit swing. Jadi korang entry kat sini, korang boleh exit jauh sebab hutang dia adalah di kawasan high dan higher low previous. So ini adalah clean traffic. Korang boleh tengok, kalau korang entry kat situ, korang boleh swing trade satu setup 390 pips, almost 400, 600 pip, 800 pip. Itulah cara dia untuk korang swing trade dengan menggunakan higher time frame. Korang hanya kena pandai tentang market structure. Kalau korang nak full e-video tentang the ultimate market structure, saya dah sediakan daripada full course, percuma je untuk korang. Korang klik link kat bio, MPM Sam sekarang, Sam sendiri akan bagi.